Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mengatur setinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyempurnakan madrasah Ramadan dan membina kepribadian di mana akhlak dan adab menjadi buah kepada ibadah yang dilaksanakan sepanjang Ramadan. Objektif puasa, maqasid as-saum yang pernah dilakar oleh ulama terkemuka Imam Al-Aiz bin Abdus Salam mengandungi hikmah dan matlamat untuk menjadikan madrasah Ramadan ini suatu asas kekuatan membina pribadi dan membebaskan diri dari belenggu nafsu atau perjuangan ruhaniah yang berterusan sebagai satu bentuk mujahadah. Maka kita harap dan doa bersama agar ibadah bulan puasa Ramadan ini diserap ke sanubari dan menjadi amalan berterusan. Semangat dan nilai yang dipugar dari tarbiyah Ramadan harus disegarkan untuk menjana kekuatan dalaman umat yang merupakan prasyarat penting untuk negara kita tercinta Malaysia bergerak lebih pantas, berderap, yakin ke hadapan. Negara ini dibina atas asas kepelbagaian. Sebab itu, kita adakan acara dan tradisi ucap selamat, silaturahim, rumah terbuka ketika Aidilfitri disambut oleh semua kaum di negara kita. Tetapi amalan ini menjadi amalan yang sebati dengan tradisi di negara. Tapi dunia kita sekarang terdedah dengan pelbagai pandangan, pendirian dan ujian. Maka kekuatan negara kita terletak pada kebulatan, kesatuan hati, wahdatul fikr, wahdatul amal untuk mempertahankan perpaduan dan keharmonian. Negara kita tentunya tidak terlepas dari perkembangan geopolitik, termasuk kesan dari perang Teluk dunia Arab dan Iran akibat daripada serangan ganas rejim Zionis Israel dengan dukungan Amerika ke atas negara Islam Iran, dan tempiasnya itu menjalar ke negara-negara jiran. Sebab itu kita harus lebih waspada. Kerana kesan dari peperangan itu tentunya akan menjalar ke kawasan kita dari segi harga minyak, harga barang, kos sara hidup dan tekanan kepada ekonomi negara. Jadi sebab itulah sementara kerajaan akan berusaha sedaya upaya meringankan rakyat dari beban yang bakal ditimpa, kita bertanggungjawab untuk kembali menjiwai roh Ramadan dan semangat membela nasib rakyat miskin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin. Wa atizal khurba haqqah wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Surah Al-Isra 26. Jadi sementara kita berada di ambang Aidilfitri dan menerima kenyataan perkembangan dan kegawatan politik dan kerencaman
serta kemelut yang berlaku khususnya di Asia Barat, kita harus lebih peka dan prihatin, lebih menjiwai gesaan dan roh Ramadan dan pesan Al-Quran untuk menyempurnakan ibadah dan menyambut apa juga sambutan budaya atau Aidilfitri dengan lebih sederhana dan lebih peka terhadap nasib kalangan yang menderita sama di dalam negara atau di luar. Saya percaya insya-Allah dengan persiapan dan perancangan yang baik, negara kita boleh kekal optimis dengan kedudukan ekonomi yang telah kita capai, utamanya sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan kita dari segi kerajaan madani akan berusaha mempertahan dan mengukuhkan kedudukan ini tatkala cabaran kian melanda. Pada hari kemenangan ini, marilah kita bulatkan tekad merealisasikan agenda Malaysia Madani dengan menjadi landasan asasi mengangkat martabat insan, menegak keadilan, mempertahankan prinsip hidup benar dan meratakan kemakmuran dan terjaminnya keselamatan negara. Allah SWT berfirman, "In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidak ada upaya kita selain dari membawa perubahan, kebaikan dan dengan segala tenaga bergerak ke arah tersebut dengan pertolongan Allah, dan kepada Allah jualah kita berserah dan kita akan kembali. Surah Hud 88. Saya turut menyeru mengikut tradisi agama dan juga budaya masyarakat Melayu. Aidilfitri Mubarak, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.